Adakah parti setuju bahawa ini adalah contoh kegagalan kerajaan negeri atau kegagalan Dr. Sam terutama? First kali, tak dinafikan ini adalah satu kegagalan. Dan jumlah wang sebanyak 5 juta tu bukanlah angka yang sikit. Dan ini melibatkan tentang kepentingan awam. So, untuk makluman rakan-rakan semua, di Terengganu sekarang tengah hangat berlaku satu isu bagaimana satu projek baik pulih roboh di Terengganu. Dan apa yang menyebabkan perkara itu panas adalah disebabkan musim monsun sekarang ni, menyebabkan isu tu memberi kesan terus pada orang ramai termasuknya di kawasan itu. So, isunya berkaitan tentang satu jalan pantai Kuala Nerus, antara Kuala Nerus kepada Megaban Taliport. Isu ni adalah isu panas sebab dia 2 kali runtuh dalam masa setahun. Pertama, dia runtuh pada Januari 2025. Kedua, dia runtuh pula pada bulan 9 tahun ini juga. Ini adalah jalan paling, kita sebut antara jalan utama lah. Ia menghubungkan kampung-kampung di kawasan pantai ini. Dan ada perkara yang dibangkitkan juga bila perkara-perkara atau jalan-jalan ini roboh, menyebabkan kesan pada rumah orang tu lebih terus. Menyebabkan keselamatan mereka akan tidak terjamin lah. Kita kena faham bahawa projek ini adalah dana pusat. Dana diberikan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Yang menguruskan projek adalah kerajaan negeri. Dana tu pusat. Tapi ada satu kita sebut sebagai surat yang disebar luas di media sosial sekarang. Surat itu menunjukkan satu exco meminta pada pejabat perbendaharaan negeri lah, disebut dalam bahasa standard SUK lah, untuk memastikan bahawa projek ini diberi rundingan terus dari sudut reka dan juga bina. Dan ini menjadikan rakyat lagi panas. Di saat Terengganu, kerajaan negeri Terengganu bercakap tentang dana tak cukup sebagainya, bila kerajaan pusat memberikan dana, ni baru satu projek yang kantoi. Baru satu yang kantoi. Di saat itu juga ada kita sebut sebagai tata kelola yang boleh dipersoalkan lah. Sebabkan bagaimana satu projek yang hampir 4.9 juta ini, atau kita sebut 5 juta ini, diberi rundingan terus, itu satu hal lagi. Dan orang marah, kau dah bagi rundingan terus, 2 kali pecah atau 2 kali roboh, menyebabkan rakyat persoalkan adakah duit itu digunakan sebaik mungkin ataupun bagaimana. So daripada MPN Terengganu memang kita orang ada keluarkan satu kenyataan, cuma tak didebate lagi oleh media. Antara cadangan kita orang adalah satu benda adalah kerajaan negeri kena bertanggungjawab. Kedua adalah perlu ada kajian yang forensik yang detail. Ini antara beberapa cadangan di peringkat MPN yang kami merasakan perlu untuk disegerakan. Nasihat kepada kerajaan negeri adalah kerajaan negeri perlu bertanggungjawab. Exco yang mengeluarkan surat ini perlu ke hadapan menerangkan kenapa perkara ini berlaku. Kenapa surat ini dikeluarkan. Supaya kita tahu adakah surat ini dikeluarkan supaya projek ini cepat. Okey, kami jelas. Supaya sekarang ni tak ada penjelasan.